Tema sambutan tahun ini, Hari Ini Suaraku, amat dekat di hati kami. Ia menggambarkan semangat bahawa suara kanak-kanak bukan sekadar didengar tetapi juga dihargai dan diambil kira. Gunakanlah suara kita untuk menyebarkan kebaikan, menolak buli, keganasan dan menggalakkan nilai-nilai murni. Saya menyeru semua rakan kanak-kanak agar berani menyuarakan pandangan dengan cara yang positif dan berhemah. Sambutan pada hari ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang tanggungjawab melindungi dan menghormati hak kanak-kanak. Sambutan pada hari ini turut diserikan dengan penyampaian 7 anugerah. Antara anugerah utama adalah anugerah Pingat Hang Tuah. Turut disampaikan adalah anugerah gemilang dan anugerah khas kepada kanak-kanak yang mencapai kecemerlangan dalam akademik, sukan, kebudayaan dan kesenian. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah melaksanakan 517 program advokasi pelindungan kanak-kanak, kasih kanak-kanak di seluruh negara bagi melindungi kanak-kanak daripada penderaan, pengabaian dan eksploitasi. Saya juga berbesar hati ingin memaklumkan kepada semua bahawa program advokasi ini telah diiktiraf oleh the Malaysian Book of Records sebagai the largest child protection advocacy program. KPWKM turut melancarkan Pelan Tindakan Dasar Kanak-Kanak Negara 2026-2030. Pelan ini merangkumi 141 tindakan di bawah 4 objektif dasar dan 16 keutamaan strategik. Kerajaan sentiasa komited melaksanakan pelbagai inisiatif memastikan hak kanak-kanak terpelihara. Antara inisiatif, tubuh Mahkamah Bergerak Khas Kanak-Kanak, peruntukan 9 juta untuk program pembangunan dan perkembangan kanak-kanak. Pelaksanaan pusat sokongan sosial setempat, pelaksanaan program dokumen pendaftaran pelarian juga, dan menaik taraf 3 Baitul Muhabah sebagai pusat pengasingan khas pelarian termasuk untuk kanak-kanak. Dan kita memberikan grant kepada NGO yang menguruskan kanak-kanak serta bantuan kebajikan di bawah JKM. Terima kasih JKM, banyak kerja. 3, 2, 1. Untuk makluman hadirin, program advokasi perlindungan kanak-kanak, kasih kanak-kanak pada asalnya menyasarkan pelaksanaan di 300 buah sekolah dan 30 pusat aktiviti kanak-kanak di seluruh negara